semalam saya dah beli ikan masin dekat Pak Su. Saya ingat hari ni saya nak cari bahan-bahan sikit lah untuk masakan saya. Dan sekarang ni saya ada dekat Pekan Pulau Pangkor ni. Kita tengok apa yang ada kat sini. Misi saya di Pulau Pangkor tidak lengkap lagi. Selepas sarapan pagi, saya ke pasar di sekitar Pekan Pangkor untuk mencari bahan-bahan masakan saya. Hasil laut di sini sangat segar dan harga pun agak berpatutan. Nenas adalah bahan yang sangat diperlukan untuk masakan saya. Jom kita masak. Baik, tempat-tempat menarik dah pun kita melawat, tempat-tempat bersejarah dah pun kita pergi, aktiviti yang menarik di sekitar Pulau Pangkor dah kita lakukan. Tiba masanya saya nak masak satu resipi berinspirasikan dari Pulau Pangkor. Kita nak masak kari ikan masin dengan nanas. Ikan masin ambil dekat Pak Su semalam. Okey, bahan-bahannya kita ada kat sini. Ikan masin yang telah dicuci. Kalau nak hilangkan rasa masin dia sikit, rendam dengan air garam. Lepas tu kita ada nanas cantik, ada santan, rempah kari ikan, garam, gula, bawang besar, bawang putih, daun kari. Itu saja. Ada air dan minyak sikit lah. Senang sangat resipi ni. Mula-mula kita nak buat apa? Saya nak potong dulu sayur-sayur ataupun buah-buah yang ada kat sini, macam buah nanas ni. Kalau ada mata-mata macam ni, buang sikit lah kan. Nak potong macam ni pun boleh. Dia selalu kalau orang makan gulai ikan masin ataupun kari ikan masin dengan nanas ni, orang utara je. Cukup lah separuh ataupun sebiji nanas dengan ikan masin kita. Yang paling penting, cuci, bagi bersih. Itu dia. Bawang besar kita pakai lebih sedikit ataupun banyak. Sebab apa? Kita nak dapat rasa-rasa manis dan rasa-rasa bawang yang lemak-lemak tu. Kalau kurang bawang ni, kari tak sedap lah. Kari kalau lebih bawang, bau lah mantap. Itu dia. Boleh dikatakan gulai ikan masin ataupun kari ikan masin ni, kalau time kenduri ataupun masa kenduri tu, memang jadi rebutan lah. Sebab apa? Kadang-kadang ada yang tak makan daging, yang tak makan ayam. Diorang akan cari ikan masin untuk makan dengan nasi. Kena pula makan nasi panas-panas, memang terangkat. Bawang putih pun kita nak potong juga. Baik, dah siap potong semua. Tiba masanya untuk kita masak. Ikan masin yang saya beli tu tak payah potong. Sebab apa? Dia tulang macam ni ataupun isi macam ni, dah besar-besar macam ni. Sebab kalau kita potong nanti dia masuk dalam kari ataupun masuk dalam kuah, dia hancur. Biar je besar-besar macam ni. Nanti kita boleh culik sos sikit. Jadi kita masak. Baik, dah nak mula masak. Panaskan kuali, masukkan sedikit minyak untuk menumis. Masukkan daun kari dan juga bawang. Harum didih. Masukkan bawang besar. Baik, kita tumis dia ataupun kita goreng dia agak di kelayu-kelayuan sikit lah. Bagi manis-manis bawang tu keluar, baru kita masukkan sedikit bawang putih yang kita potong tadi. Kalau nak tunggu dia perang sedikit lagi pun boleh, tak ada masalah. Tapi ni kita nak dia sekali masuk ataupun sekali jalan dia naik, cantik warna ni. Bawang pun ada. Cantik. Masukkan bawang putih. Baik, bawang pun dah kelayu-kelayuan dah tu. Baik, kita masukkan rempah kari. Itu dia. Kalau nak tambahkan sedikit air pun boleh, tapi kita tambahkan kemudian. Satu pack yang kecil tu dah memadai lah. Masukkan sedikit air, jangan banyak sangat. Resipi ni sangat mudah untuk kita masak lah. Ada nanas, boleh letak sekeping ataupun air asam jawa. Warna pun dah cantik lah. Melekat macam tu. Masukkan nanas dulu, bagi dia rasa semasam sikit. Apa, nanas ni tak apa, dia tak terlampau masak sangat. Yang muda-muda macam ni, dia lambat sikit. Kita masuk dia dulu tak apa, dia lambat masak sikit. Biar dia keluar jus-jus dia tu yang sedap. Kau kan dia bagi dia sebati macam tu. Lepas tu kita masukkan santan.
santan kita pakai dia lebih kurang dalam semangkuk lah. Baik, selain daripada asam keping, asam jawa ataupun nanas, kalau nak asam masam boleh juga gantikan dengan perahan lemon. Jus lemon pun boleh, tak ada masalah. Nampak nanas kita pun dah cantik kat situ, dah mula lembut ataupun mengeluarkan jus-jus yang baik. Kalau kita nak tahu macam mana daripada yang segar ataupun muda yang keras itu, dia benda jadi lembut dah. Nampak lembut je. Baik, masukkan ikan masin, masukkan je, tulang-tulang semua masukkan je, dan kita masak dia sampai betul-betul rasa ikan masin tu keluar ataupun rasa masin tu terasa dalam kari kita. Dah boleh angkat dah, lebih kurang dalam 5 ke 10 minit boleh angkat hidang. Itu dia. Sebagai perasa dia, kita masukkan sedikit gula untuk menambahkan rasa semanis dan lemak dia. Sedikit garam, walaupun ikan masin tu dah masin, tapi kita masukkan sedikit garam untuk menambahkan rasa masin dia tu. Jangan banyak sangat, agak je. Cantik. Dah siap dah kita punya kari ikan masin dengan nanas. Lepas kita dah boleh hidang. Lepas tu orang kat rumah pun boleh cubalah resepi ni. Inspirasi dari Pulau Pangkor, sebuah pulau yang menarik untuk dikunjungi. Punya cerita dan sejarah yang tersendiri, penduduknya yang ramah dan merupakan pulau yang cantik untuk persucian. Cukup menenangkan di Pulau Pangkor. Jadi apa kata, datanglah ke Pulau Pangkor. Sebab apa? Tempatnya yang menarik, kaya dengan sejarah dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik yang sesuai untuk kita lakukan. Nak mandi laut panas. Tak apalah, kita jalan-jalan.